Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan. Nah, pertama sekali berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Pertama saya ada bawang merah, diikuti dengan bawang putih, lalu saya ada cili. Nah, ni saya campur cili merah dan juga cili hijau. Dan tangkainya saya tak buang bagi elak cirit birit tertuang dululah. Dan juga belacan. Dan kesemua bahan-bahan tadi tu saya masukkan ke dalam pengisar sebab saya nak kisar sehingga lumat. Jikanya tak nak kisar, boleh je tumbuk. Sesuaikanlah dengan kemudahan masing-masing. Dan lupa masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Lanjut, di sini saya ada bahan utama iaitu daging ayam. Ni saya guna sedikit je. Untuk bahan-bahannya macam biasalah, garam, penyedap rasa dan juga serbuk kunyit. Jadi ni saya nak goreng terlebih dahulu ayam tu separa garing. Ni kita gaul-gaul rata dan jangan lupa tuangkan minyak menggoreng. Pastikan minyak dah panas, lalu masukkan daging ayam yang telah kita bumbui. Nah, ni kita tinggal goreng ayam kita hingga separa matang ataupun separa masak. Jangan lupa dibolak-balik agar ia masak dengan sekata. Jika rasanya dah separa garing, bolehlah angkat dan toskan lalu ketepikan. Sekarang kita beralih ke acara masak-memasak. Tuangkan minyak dan panaskan minyak menumis. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tuangkan ke semua bahan-bahan yang telah kita kisar. Kemudian macam biasalah, kita tumis bahan-bahan tersebut sampai jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan kita tu pecah minyak. Sambil tu jangan lupa letakkan garam sesuai selera. Dan juga gula, ni saya guna gula Melaka. Kemudian saya tambahkan air lebihan daripada pengisar tadi tu, nak bagi habis sayang bahan-bahan tu. Kemudian kita gaul rata dulu dan saya juga tambahkan penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip bahagian ni, okey? Nah, lanjut. Di sini saya tambahkan 1 keping asam keping. Kemudian jika misalnya dah pecah minyak, jiran kiri kanan dah bau, bolehlah masukkan daging ayam telah kita goreng. Lalu kita gaul rata bagi sebati semuanya. Nah, ni dah nak siap berapa masakan kita pada hari ni. Kalau orang sini panggil ayam masak sambal cili. Biasanya orang guna cili hijau. Macam saya campur sebab tak ada cili hijau full. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah kan? Sesuai dibuat menu sehari-hari. Cara buatnya simple, bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa ada dekat rumah. Jadi macam biasalah, kalau anda suka jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan share agar mereka yang lain juga turut dapat mengetahui tentang resepi yang satu ni. Dan jangan lupa subscribe for more video. Dan paling penting, jangan lupa untuk cuba sendiri rumah. Sampai jumpa guys, bye-bye.